Mam ya cah dah ate nak kubah dong ni jaduk kedai kopi dah nak kubah dong ni. Hai kubah dah. Kan kan tayu cere tayu jak tayu kubah sian ba kerja lain kedai bahasa ke utak tina nah. Jak kedai benda boleh. Nyamban. Ha? Jak kedai benda boleh. Nya ya anak ke cere ya. Anak dah ke cere. Anak dah ke cere. Nyamban hancik tayo miakan dalam saya. Man boka miakan je ke perkara syariat Pak Sot dalam ke Pak Hakim. Kan Pak suami. Pak Hakim lake. Lake peng dia Hakim. Mi hana peng pane na ite mi Hakim. Laki Pak suami. Peng lo. Nyamban dah ke cere kan lah. Abang peng ka bawa debit. Yang kita kan, boleh mak kuah dek tu. Kuah boleh mak udah buka. Oh benar. Kuah boleh mak udah buka. Cerai kan nak? Ni peng ke bawah debit. Mana nayan? Nyamban, buka. Kah? Nyan alasan syariat nyan je dalam kepa. Yang kelih adalah khuluk yang jelaskan dia apa-apa. Khuluknya lah ke bayu perut lako untuk you cerai ro. Nyamban. Yo alasan khuluk ini dibenarkan apabila terdapat alasan yang membolehkan pasah. Doh nak kalak ku abang ro ku begetik berat tak napah sagai aku nyo musuh dah bakah. Bang ni cerai kedai long kopi peng pak dengan nak ubah getik ni ro. Kan abang lain. Nya home nya. Tu kan abang lain. Tak bayu le abang yang minah kedai. Nyan tu salah. Keman? Khuluk je, khuluk ke bang. Nyempat bang ni cerai long kedai. Yang kelake keun tawar mana? Keun di lako. Lah hang kutung me wajuta horoh mesti mayam ha merempak yang lain. Ilong minimal kabi mong juta lah merempak janda tu. Ada kepekean janda murahan hang depu janda semakin di depan. Ya. Keput teman label gadis rasa janda ya. Janda. Ya takkan kan gadis pak cedera tak ada gadis. Tenang hati. Buka nyamban eh. Jadi bang kalakanya kiban di mana? Oh? Jut. Suruh muka je sih. Hah? Suruh muka yang biar muka tanya bila ke pasah. Jut. Hai. Tanya nalako. Toke sabe. Tapi tahan Dengar le. Dengan sebab dia melakukan dosa ana urusan yang gedayong. Kata boh. Tapi di siagamnya irakotnya bina pakah kegedanyo daripada hasil sabu-sabu. Hasil sabu-sabu uang haram. Apabila uang haram bukan milik dia, yang kan milik dia yang peng haram. Apabila uang haram bukan milik dia, berarti yang diberikan kepada kita itu tidak dikirakan nafkah sebabkan peng halu. Berarti sama dengan kita pekahnya nage hanai kira nafkah sih. Dan pasah rodnan terdang rod hanai kira nafkah je umi. Jud. Tapi item hakim nyan yang merusak hakim dik lam tu. Bayu hakim dah memang kita. Payah bayu hakim dong. Bukan nak beli tapi ni cerai, macam pegahnya cerai dia hakim. Ya. Pegah aja. Sudah pegah dalam lapor pegahnya. Nala ada nak kita tu. Ketika penting nak kira dak dapoh, dak cepat, ana ilung ku mabuk, ana urusan kah. Nampak. Kau betul yan? Long ku mabuk ku minang hana urusan kah? Kau betul hana urusan kah? Yo dalam hal tanggung jawab. Yang penting kah hana dia. Ya. Yang penting kah hana dia ku yang ibi peng dari peng harum kau yo. Jut tak pasah ya. Jut tak mengadu bah hakim. Ya, empat kenapa kan metadang ada hukum syariat, peng ya ibinya kan peng ro jahabada harum. Berarti secara syariat, iji hana kira nafkah ke katanya. Sebab kan peng halu. Ya walaupun hana gitu mesti di rumah tu bahawa nak transaksi ya tetap dikira secara dan. Ai bu hana pun aku lah em kadang nak proyek. Hanya proyek kan
Ada ring apa? Ina gape tala na nagpupulay. Dia. Maksudnya ekonomi kan ada pun napot lain jadi kan ada orang yang kadang belah-belah padim. Ya. Nampak dia. Yang ada pokoknya belah-belah padim tapi yang gepekah le urang jadi juga nak gemain jerak nah. Yang kan jadi setengah Nya anjir patik, nya cuba berarti hanjir ke Pak Hanjir patah. Nya barang tentuan ke 1%, Bang. Ada kau yang buatnya. Ya, anjir hana tahu barang pasti. Mana tahu dengan dua mata? Berarti kan nya ada dua mata yang. Ya kan bukti. bukti. Tapi kok Nyanyi aja. Nyanyi kadang bukti ya. Kalau ada putih tanya-tanya sama. Yang penting Nya, Mbak. kadang ngambil tingkat. Boka, yang boleh dan boka putra. Dalam hadis riwayat Abu Daud nyonya pukah bahwa hanja ketayang urinang laki taluk ro, laki taluk ro apabila bukan sebab alasan syariat. Suami hanai semayang nucre kira kubang aku ile ngembu. Ai laki kepekah di urung bidato. Menyauraka mana semayangnya laki? Bui. Man menyahana ke semayang ke ketayang berarti laki tak ngan. Ya kakak, ya talak ke cire sebabnya nu cire kalau aku eleng bui lo sebab kepakai dengku mi anak semayang lagi bu ilong tele ilong ngendro ni lagi aku ngembui sebab nu cire ke delok nyankan alasan syariat maka harum com ya ayo juga ngembunya ngembunya yang tandro ya tagung bubui. Ya. Kayak ada sebayang, ya. Kalau dia kurang jadi bu. Ya. Ya bibi pukul itu. Hai, nyan butuh si dengar kon. Maksudnya mana? Hai mi orang hana semayang kalau ke binatang. Lebih bro binatang lo mai hana semayang. Tanya. Karena hana semayang. Ya. Ya, betul. Yang mana umi? Ya. Mesti kan ada orang ke mengrogrong. Ada mengrogrong. Laka hang TK saja dia. Mau kira laka kira di bayar. Kiban? Boleh kan tu sih. Kiban Itu menarina mengrogrong. Uragam han tengah ke rino nya thara yang mengrogrong se. Ada ko dia luar dia rino nya kada ka kunci. Yang tu ataupun pe mantai belum kira dia luar. Lagi yang kamu kontrol lagi yang. Dia perlu pakai di banyak. Biar haji kan uragam yang mengrogrong. Yo rino. Nyok kebalikan, mah ada pegah apa? Nyok kalau kurun dembo ni lo. Ya, kan nyok kalau kurun dembo ni lo. Nyok kalau kurun dembo. Tapi long pegah sagai kan kebiasaan. Badat. Kalong long pegah. Urung tembon mengrogrong. Wadah tumbu kan nganje wadah ke kan pulang terlentang yang kadang ibu baba. Wadah telur umi. Oh, ya. Ya. Urung pikir ada kambing dah. Ada kali buka dan dibuka dan tak masuk sini. Boka cicit, urun tembon pijik urun pijik. Adil Boka biasa je urakam pijik urinang pijik. Kan ka boka jit urinang mi. Kan bro lagi yang dilakok hai ke lakok hanang bro nyamban dari sinangnya kena cerehan pas sakai laka wajah cuman bro sakai ini kekurangan kayak mana mandum tayo nak kelebihan nak kekurangan kake digonyan karena permoh ke tadi kena cere antro hati amuke mantan cinta kake akebut ke dia ibe yang menelung lo sakit puyung tu enggak ada dah belah di malam kake Proyek belah. Kake budak perumah berangkat ya luar. Alah kage cok bantai kan. Cok jajan limbok kena mekat di jamu. Hai cinta. Mamu grogro sakai. Budak kaya ke deh. Yang ke juga nak karo. Mana ada perle sakai. Oh kapal 2 malam kadang perle kerja kedih ya cukai. Anak. Dengar? Wadah perle sakai umi.
Watah na perle gue ayo lain. Je menanu me. Hai ke bahan je teman kagak pegau. Masih hana tatem masih dasar. Dusut. Urinang hantem no. Nucut. Mahang ke bae ra kene konyan. Yang kenyan pun masalah ada nak kekurangan. Ya, mak bukrong-krongnya. Jadi yan Cara ada anu Macam bengeh tu mi unik cik. Mesti tahu set sedih tu bengeh tu. baik nak cekah-cekah long. Buno kan minah. Kupul dia cekah-cekah long. Kah pun molong kono ja. Handa dem tak nak cu. Kami nyaw uri agam na tu bayang, uri inang na tu bayang. Mati bui sih. Bui na. Bui nang. Hang punya bui agam sering tahu. Ya bui tu. Oh, Ada dua bui kada. Ada dua bui agam. Ada bui ni. ya. Kah inang bui agam bui dah lahir kan. Yang kenyan. Itu tambah rumah. Nyai kan di lainang. Ya aku hai aku fikir ada aku yang ngambui daripada aku yang ngambui bapa dah aku je kebui. Nya kali peh kawalam. Rumah na tu bayang. Ya, angkan je lengan. Dari ibu. Tarai ada bilang deh. Biasaan. Nah, ada. Kanya anak ku tukah lo. Tukah kai cepunya job bukan ada mana bayang mana baru. Ai laki tu banyak cepu ka. Ya hamba lah. Bukan benda wali orang tembang orang pijut. Ya orang tembang ke orang kepijut. Orang pijut ke orang tembang. Macam kelak-kelak depan. Kata gawat. Artinya umi tak tabang ni. Nanti nak ke mana pokok? Ada aku siap-siap. Kena kekurangan tanya. Nak kekurangan tanya. Ada yang agam bro. Tapi kebanyakan agam. Ada pupu dah yang buat tengok tu, yang nak tengok. Ada bui. Ai buka beg keun-keun le. Kajutnya. Kajut. Nyomi kan ada batik. Buat beg modal buka kartu lang kawan. Oh. Kajut dah buka kartu tu. Buka je yo. Tatang ada umi ka. Tandau hanan tu depan tu. Tu pengen apa? Jujur ke yang tiga. Saya buk tak mengkrong-krong kepada dia. Ada ya. Jino hana pupu ada mgrong-grong yang penting. Ya, dikalah. Mari ke dia utak-utak apa ni. Percaya pada hai tak pakai yang penting ibadat jangan sok yang peh. Yang penting kan. Peng yang ngareo. Yo tak ada lo pak. Yo aja dah papayang leo pe tak baju. Nah, di hai dah tengok laju. Serius tak urun tengok jaga. Wallahu alam bisawab wa ilaihi turja'un. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian, munakem atas segala kekurangan. Yang betulnya daripada Allah dan Rasul dan yang salahnya daripada mulut tuan. Sikum ayakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wasallam
على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلوا وسلموا على سيدنا محمد.